Terima kasih sahabat saya, pengurusi majlis yang bahagia, Dr. Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mikrofon dia MC jangan pulas. Kita selalu dapat mikrofon, kita gogot. Teman-teman pimpinan, kawan-kawan NGO yang hadir, saudara Rafiq dan sebagainya berada di luar lagi, di kedai makan di luar tu sebab dia baru sampai. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, apa khabar saudara? Pertama sekali saya minta maaf kerana PA sistem kita mengalami sedikit masalah. Tapi saya rasa dengan portable yang dibekalkan oleh kawan-kawan Dewan Pemuda Gombak ini, kita boleh dengar sampai ke ujung Dewan. Di ujung sana dengar ke tidak? Belakang dengar, Alhamdulillah. Kedua, kita dalam keadaan baik. Ini yang masalah ni. Bila saya tanya khabar apa, khabar baik. Saudara, kita dalam keadaan khabar tak baik. Hari ini daripada segi, saudara tahu atau tidak, Barisan Nasional 2018 dia adalah GST. Hari ini saudara, dengan SST yang dilebarkan, anwar umum cuma ikan salmon, tapi dia tak umum 20 muka surat senarai barang yang lain. Bulan 7 ini pula akan naik. Pasti belanjawan telah meluluskan kenaikan harga petrol RON 95. Tarif listrik pasti naik. Rakyat sedang dijerut dengan kepayahan. Tapi rejim ini tidak pernah mendengar dan berbincang masalah rakyat. Bila kita cakap aja dia kata dulu lagi teruk. Yang sebenar hakikatnya ialah Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri paling teruk yang pernah Malaysia ada. Perdana Menteri paling gagal. Dalam keadaan paling gagal, saudara, dia telah menggunakan segala bentuk undang-undang untuk apa? Untuk manipulasi kedudukan dia. Saya dulu di Dewan inilah antara yang berlawan dengan Tun Dr. Mahathir. Persoalan kerana apa? Kerana menyalahguna undang-undang, kerana macam-macam perkara. Tapi saya bagi tahu saudara, dalam bab akta hasutan sahaja. Tak payah ambil undang-undang lain. Ambil undang-undang akta hasutan sahaja. 22 tahun Mahathir, 22 tahun Mahathir sama dengan Anwar 2 tahun menggunakan jumlah akta hasutan. Tun Dr. Mahathir dulu pernah tak dakwa orang gantung sebab gantung bendera? Pernah sebab edar risalah? Tak pernah. Tapi hari ini Mahathir dulu hanya mendakwa orang pemimpin masalah politik besar. Tapi hari ini Anwar bin Ibrahim dia boleh dakwa hanya kerana buat TikTok, hanya kerana edar risalah. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat-sangat teruk sekali. Malam ini kita berhimpun saudara untuk membincangkan persoalan satu saja, iaitu kes Yusof Router. Kes Yusof Router. Siapa dia Yusof Router? Yusof Router adalah lulusan luar negara, seorang anak Melayu, daripada segi pencapaian akademik yang baik, daripada segi networking dalam dan luar negara sangat baik. Sebelum itu saya persilakan Peguam Rafiq Rashid untuk naik ke pentas. Takbir.
Saya sambung sedikit lagi. Saudara yang saya hormati sekalian, kali pertama yang kenapa orang tanya macam mana Cikgu Bat ni boleh jadi perawi kepada Yusof Rawter, saya bagi tahu antara orang awal yang Yusof Rawter berjumpa ialah Cikgu Bat. Antara orang awal yang meneman dia untuk pergi ke buat akuan bersumpah Cikgu Bat. Saya bagi tahu saudara, dalam ribuan live yang mendengar ini, dengar betul-betul, Yusof Rawter bukan satu-satunya mangsa. Cuma beza Yusof Rawter dan mangsa yang lain apa? Mangsa yang lain adalah mangsa yang kena kejadian tersebut. Tetapi Yusof Rawter adalah lelaki yang tidak pernah ada rekod hubungan sejenis. Dia memang tak ada rekod. Dan dia lawan. Orang kata takkanlah budak-budak, muda tak boleh lawan Anwar Ibrahim dan tua. Tak. Yusof Rawter lawan. Jadi kisah Yusof Rawter ni bermula sebaik saja selepas Anwar keluar penjara. Macam mana Anwar jumpa Yusof Rawter? Di rumah datuk dia. Kena faham, Yusof Rawter ni antara orang yang membesar dan mendidik dia ialah datuk dia. Datuk dia siapa? Arwah Yarham SM Idris. Orang-orang aktivis, orang-orang NGO, orang-orang gerakan Melayu Islam kenal siapa datuk dia. Ketika saya dengan Izam, ketika mula nak mencebur sebagai aktivis dengan buka gerak dulu, antara orang yang kita jumpa dan pergi menghadap ialah SM Idris. Ini orang hebat. Di rumah SM Idris, Anwar bertukar nombor dengan Yusof Rawter. Selepas itu, mula menghantar berbalas mesej. Beberapa hari kemudian, Anwar pelawa Yusof Rawter untuk jadi pegawai penyelidik, bekerja di pejabatnya di Bukit Gasing, Kuala Lumpur. Kena ingat, ini adalah peristiwa ketika pejabat Anwar di Bukit Gasing dan rumah Anwar di Bukit Segambut. Sekarang Anwar duduk di rumah toke Cina. Yang kena faham, Perdana Menteri saudara duduk di rumah toke Taikun Cina di Kajang. Inilah Perdana Menteri pertama yang tak duduk rumah rasmi, kedua duduk rumah toke Cina. Saya pernah buat pendedahan dan saya hantar dokumen ke SPRM. Tapi biasalah, Azam Baki pelacur nombor 1 negara. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebaik saja Yusof Rawter bekerja di pejabat Anwar Ibrahim, ketika itu Farhas, ketika itu semua ni budak-budak muda penuh pejabat Anwar Ibrahim. Budak-budak semua marah dengan tak suka dengan Yusof Rawter. Sebab apa? Sebab Yusof Rawter Anwar Ibrahim letak rapat sampai pejabat dia, bilik dia ataupun meja dia kerja, researcher ini, dalam bilik Anwar Ibrahim. Budak-budak lain marah dengan dia. Akhirnya saudara, muncul baru ni satu cerita yang dibawa oleh Adun, ultimate ni Adun mana? Kat belah Ampang ni, Lembah Jaya. Dia cakap apa? Dia kata Anwar Ibrahim pula Perikatan Nasional salah sebab bela penyokong Israel. Sebab Yusof Rawter pernah tulis dalam Facebooknya, dia sokong keamanan untuk orang Israel. Ayat ini saudara saling tak ubah dengan ayat Anwar Ibrahim ketika interview dengan media asing. Sama. Dan kena ingat, kerana pandangan politik itulah Anwar ambil Yusof Rawter kerja. Yusof Rawter bagi pandangan, Anwar ambil kerja. Dan saya nak bagi tahu saudara, selama ini, sebab Yusof Rawter jumpa saya dulu, saya tahu banyak benda.
Saya bercakap dengan saudara Rafiq. Ketika itu Yusof Raute berada di dalam penjara. Saya kata, bang, kalau boleh minta bagaimana nak akses email Yusof Raute. Rafiq tanya kenapa? Sebab saya pernah dibenarkan akses email Yusof Raute, dan dalam email Yusof Raute ada email daripada kedutaan Israel di Singapura, di mana Anwar menggunakan Yusof Raute untuk berhubung dengan kedutaan Israel di Singapura. Saudara yang saya hormati sekalian, kita bela Yusof Raute bukan kerana pandangan dia atau pandangan politik dia. Kita bela Yusof Raute kerana dia mangsa penganiayaan. Oh, habis tu kalau Yusof Raute sokong Israel, maka bebas kita nak jilat tengkuk dia. Kita boleh pergi gambar-gambar siapa kita suka dekat dia. Ini satu benda yang gila. Saudari yang saya hormati sekalian, maka apabila budak-budak pejabat Anwar dah marah Yusof Raute sangat rapat, sampailah masanya pilihan raya kecil Port Dickson. Kena ingat, Anwar Ibrahim bertanding pilihan raya kecil Port Dickson. Ketika itu bini dia adalah timbalan Perdana Menteri. Bila dia bertanding di Port Dickson, orang tengah sibuk berkempen. Saudara, dia seorang-seorang balik ke rumahnya di Bukit Segambut. Dan dia arahkan Yusof Raute datang ke rumah dia di Bukit Segambut. Anwar tak boleh menipu benda ni, sebab rumah di Bukit Segambut itu didaftarkan sebagai rumah timbalan Perdana Menteri. Rumah timbalan Perdana Menteri siapa jaga? Yang jaga rumah timbalan Perdana Menteri polis. Diary polis siapa keluar siapa masuk itu ada terakam sampai sekarang. Saudari yang saya hormati sekalian, oleh kerana itu Yusof Raute pun datang. Kononnya membawa teks ucapan Anwar untuk dia researcher. Dia bawa teks ucapan Anwar untuk ulang tahun kelahiran Gandhi yang dibuat oleh kedutaan India, yang petang senja itu sepatutnya ada program. Yusof Raute masuk sorang-sorang, dan ketika itulah kejadian ramas-meramas, jilat-menjilat yang akhirnya Yusof Raute tolak Anwar Ibrahim. Yusof Raute lari keluar rumah. Saudara yang saya hormati sekalian, hari tersebutlah, ini yang saya sebut, saya minta maaf kalau tapi saya tak faham nak berbahasa basi, tapi saya ni tegak saya bercakap. Mungkin ada yang selesa, mungkin ada yang tak selesa. Pada hari tersebutlah sebagai bukti Anwar Ibrahim merupakan seekor dajjal, saudara. Saya minta maaf. Kenapa saya berkata begitu? Itu munafik maksimal. Senja itu, pagi itu saudara, pagi itu dia berada di Port Dickson kempen pilihan raya. Petang itu kejadian apa lepas Zuhur, ramas-meramas cubaan meliwat. Senja itu lewat petang dia boleh pergi kedutaan program kedutaan India bagi ucapan negarawan kerana apa? Mengenang hari kematian Gandhi. Senja tu saudara, maghrib tu dia boleh pergi lari dekat Masjid Bagan Pinang dan bagi kuliah maghrib. Petang tadi pun buat hal tu lepas Zuhur, boleh lari bagi khutbah, bagi kuliah. Tak sempat orang sembahyang isyak. Saya ingat lagi jemaah situ cerita. Tak sempat sembahyang isyak, dia lari keluar, dia pergi dekat Lukut, dia menari Gandhi. Dia menari MGR. Daripada pergi jadi orang politik, pergi pula buat perangai luar tabi'i, pergi jadi negarawan bagi ucapan Gandhi, kemudian pergi pula jadi ahli agama bagi kuliah maghrib.
Lepas tu pergi pula menari gandi. Saudara tahu tak, itu semua berlaku dalam satu hari. Saudari yang saya hormati sekalian, inilah watak Perdana Menteri penuh munafik yang kita sedang berdepan. Selepas daripada kejadian itu, Yusof mula, yang lain budak-budak yang marah dengan Yusof tu tahu. Lepas tahu apa berlaku, saudara, berlaku pergaduhan. Diorang tengok Anwar tak lindungi Yusof, berlaku kes pukul. Kes pukul tu yang buat report polis dah. Bukan sekadar report polis, siap ada laporan perubatan. Kita nak tanya polis, siapa yang pukul? Mr. Hiss ke yang pukul? Mana polis diam sampai sekarang tak bercakap apa? Saudari yang saya hormati sekalian, dilajukan sedikit cerita apa, rentetan kronologi cerita ni. Sampailah saat dia datang, dia jumpa saya kata dengan Yusof, aku minta maaf untuk aku bawa benda ni all out. Kita ada beberapa pertimbangan, tapi aku faham apa kau cakap, aku faham. Sebab apa? Ini Cikgu Bat, sebelum kau, sekurang-kurangnya saya pernah melihat 5 akuan bersumpah dengan 5 orang berbeza Anwar buat kerja tu. Saya jumpa hampir 10 orang yang tampil dan menceritakan apa berlaku, tapi 5 tak nak buat akuan bersumpah. Dia cakap, saya cuma nak bagi tahu Cikgu Bat je apa yang berlaku. Jadi engkau Yusof, kalau kita bercakap, dia macam cerita lembu makan rumput. Tak ada yang menarik. Lembu makan rumput tak menarik. Kalau rumput makan lembu menarik. Jadi oleh kerana itu, saya cakap dengan Yusof, engkau pergi sekolah tinggi, kalau betul yang kau cerita ni, kau buat akuan bersumpah. Dia pergi, dia buat akuan bersumpah. Ketika dia nak buat akuan bersumpah yang dia tulis sendiri, saya tak ingatkan dia, akuan bersumpah ni kalau orang tipu, boleh masuk penjara. Dia cakap, Cikgu Bat, kau tak percaya dengan aku? Ni aku buat akuan bersumpah dalam keadaan aku tahu kalau aku tipu aku boleh masuk penjara. Anwar Ibrahim boleh saman aku dan aku masuk penjara. Saudara, lepas akuan bersumpah, Yusof buat, saya lagi tak sampai hati. Saya kata, Yusof, kalau betul-betul kau berani, Yusof, kalau betul lah kamu peristiwa itu berlaku, kamu buat laporan polis. Dia buat laporan polis. Bila dia buat laporan polis, dia buat sidang media, benda ini terjadi, tergempar. Ingat saudara, Anwar Ibrahim cakap apa? Dia jawab dalam Malaysia Kini, dia kata, pada hari tersebut dia sibuk kempen pilihan raya. Tapi jadi sibuk kempen pilihan raya, jadi dia tak balik rumah. Anwar Ibrahim pembohong. Saudara boleh cek dalam Malaysia Kini sampai hari ini ada. Tapi lepas kita hencut, kita kata Anwar jangan bohong. Rekod polis keluar masuk rumah itu ada. Saya pada hari 2 minggu lepas tu dia keluar lagi Malaysia Kini. Dia cakap apa? Dia kata saya hari tersebut sibuk melayan keluarga dan kawan-kawan. Pembohong. Bini di mana? Production campaign. Anak di mana? Production campaign. Mana kawan-kawan? Anwar seorang pada tarikh tersebut. Akhirnya dia terperangkap. Ada polis sedang usahakan apa? Untuk Yusof kena buat laporan palsu. Nak hukum Yusof kena laporan palsu. Tapi saudara, saya bagi tahu anggota polis ni walaupun ada 2-3 kerat bangsat macam tu, tapi majoriti anggota polis ni saudara, jiwa dia memang bersih nak mempertahankan keadilan kepada rakyat. Maka ada sekumpulan anggota polis bawa Yusof pergi Bukit Aman. Saudara tahu buat apa? Ujian poligraf. Bila ujian poligraf dibuat di Bukit Aman, saudara, Yusof telah lulus penuh ujian tersebut. Makna Yusof tak menipu. Maka polis telah menawarkan kepada Anwar Ibrahim. Saudara tengok balik keratan akhbar lama, polis tawar Anwar Ibrahim. Anwar, kita jemput jalani ujian poligraf. Anwar kata apa? Tak nak. Ujian poligraf tak ada undang-undang. Tak nak.
Kenapa dia takut? Sebab dia tahu dia menipu. Dia yang menipu, dia buat benda tu. Sesedari, Yusuf tak sabar. Yusuf saman. Yusuf masuk saman. Bila Yusuf masuk saman, apa berlaku? Yusuf masuk saman. Yusuf nak ujian poligraf, itulah. Dia tahu keputusan sebab dia yang buat. Polis tunjuk masa tu. Dia nak secara rasmi. Anwar telah hantar pejabat peguam negara untuk pastikan Yusuf tak dapat serahan rasmi daripada polis. Kenapa Anwar takut polis menyerahkan poligraf itu? Sebab kalau laporan poligraf itu terdedah ke seluruh Malaysia, mampus Anwar Ibrahim. Sesedari yang saya hormati sekalian, maka dia pun teruskan proses saman. Dia kata tak apalah, tak dapat ujian poligraf, saman juga. Dan dia masukkan senarai saksi. Berapa hari bang selepas senarai saksi masuk? 7 hari, 8 hari. 8 hari selepas senarai saksi yang menamakan orang-orang tertentu, orang-orang yang tahu berkenaan dengan kejadian itu. Apa berlaku? Dia turun daripada kondominium, daripada apartmen dia, daripada pangsapuri dia pagi tu. Polis kepung, polis bagi tahu, kamu ditahan, tolong buka kereta. Yusuf pergi, bawa remote, buka kereta, tak boleh. Polis pula suruh Yusuf buka manual. Yusuf pergi buka manual, tak boleh, tak boleh. Saudara, Yusuf ini pegawai IO. Yusuf diiring, kata IO depan peguam semua. Dia iring pergi dekat co-pilot, suruh buka pakai kunci. IO boleh cakap apa? IO cakap, apabila Yusuf buka pakai anak kunci di co-pilot pintu sebelah penumpang, maka pintu dibuka dan Yusuf masuk ke dalam kereta. Hari yang sama, kereta dibawa masuk ke mahkamah. Dekat tempat parking. Depan hakim, depan peguam, depan semua. Saudara, Toyota Tena, Nissan Tena itu adalah model yang di ruang co-pilot tidak ada lubang kunci. Tak ada lubang kunci. Jadi nak buka kunci ke mana? Yusuf cakap, Yusuf cerita, Yusuf bagi tahu, bukan dia buka pintu tu. Bila dia tak boleh buka pintu, polis terus buka pintu sebelah co-pilot, polis suruh dia masuk. Lepas polis suruh dia masuk, polis tunjuk dekat dia, ni beg Yusuf. Ambil beg tersebut. Yusuf cakap, bukan beg aku, kenapa aku kena ambil? Polis ambil beg tersebut, polis buka zip. Polis tunjuk pistol. Yusuf, ni pistol siapa? Kamu pegang. Yusuf cakap, bukan pistol aku, tak ada kena-mengena, aku tak nak tengok pistol semua hidup aku. Kan? Jadi kenapa pula aku kena pegang? Saudara, nasib baik Allah jadikan Yusuf tak nak pegang. Akhirnya saudara, antara benda yang dia bebas apa dia? Tidak ada cap jari pun di pistol tersebut. Saudara, semua benda ini adalah Allah atur dengan baik. Kereta dibawa oleh polis pergi ke IPK. Geledah depan surau IPK, jumpa dadah. Kalau geledah ni saudara, benda biasa. Dekat situ ada CCTV. Sepatutnya CCTV ni rakam 365 hari. Rupanya semalam ada CCTV, besok ada CCTV, hari ni tu tak ada CCTV. Pandai sungguh CCTV itu. Saudara, kita boleh gelar 9 bulan 10 hari. Yusuf saudara, dia lepas hari raya, dia lepas raya haji, dia lepas semua benda hanya kerana kerakusan nafsu manusia bernama Anwar Ibrahim. Dia dah buat laporan polis sebenarnya sebelum itu. Dia menamakan Farhash dan Anwar Ibrahim sebagai dalang konspirasi
untuk memerangkap dia. Dan dia cakap ini adalah konspirasi untuk menghilangkan kredibiliti dia, untuk runtuhkan jiwa dia supaya dia tarik saman tersebut. Tapi akhirnya budak polos macam ni, saudara, dia bercakap pun lebih kurang. Saya berada belakang dia, dia berdiri sebelah Rafiq. Wartawan tanya, Usop, kadang wartawan ni pun tak beragak. Usop, apa perasaan kamu duduk dalam penjara? Alah, soalan pun kan. Usop kata penjara lah, penjara. Saya ingat lagi dia kata penjara. Yang kedua, Usop, kamu masih nak lawan? Dia cakap, saya lawan demi keadilan diri saya sendiri. Saya pertahankan keadilan dan saya tahu kalau seorang manusia tidak boleh pertahankan keadilan diri dia, bagaimana dia nak mempertahankan keadilan untuk negara, agama, bangsa dan tanah air. Dia janji dia akan terus lawan dan dia akan seret Anwar Ibrahim sampai dalam mahkamah. Sebagai penutup, saudara, sebagai penutup, saya bagi tahu, Anwar Ibrahim tidak pernah masuk mahkamah secara habis. Mana pula cikgu tu sampai masuk penjara? Dah. Anwar Ibrahim adalah tikus paling penakut dan bacul. Anwar Ibrahim adalah tikus paling penakut dan bacul, pandai menyusun kata-kata saja. Kes yang pertama, kes yang kedua. Saya sentuh kes yang kedua lah, saudara. Saudara tahu tak proses mahkamah? Saya ni bukanlah lawyer, tapi kadar masuk mahkamah tu kadang-kadang lebih daripada lawyer. Cuma dalam kes Rafiq dia berbeza. OKT boleh bertukar, peguam bela tetap sama. Dialah yang bela Gomo, dialah yang bela Tun Mahathir, dialah bela Cikgu Bat, habis semua dia bela. Abang Belon pun dia bela. Saudara, kita itu orang pelik, tapi saya bagi tahu saudara, dia buat pro bono, saudara. Dia buat pro bono secara percuma. Saudara yang saya hormati sekalian, saya ambil dia pertama sebab percuma. Kedua, dia peguam hebat di mana senior leader macam dia semua tengah buat duit, kes besar-besar. Tapi saya bagi tahu, orang tuduh, alah ini semua aturan Dr. Mahathir. Kalau tak kalah Gomo lawyer ni, Cikgu Bat lawyer ni lawyer ni. Ni apa namanya ni? Yusof Router pun lawyer sama. Saya bagi tahu saudara, kami buat sebab apa? Ada seorang wira tak didendang datang tawar diri secara percuma. Tapi saya bagi tahu saudara, peguam negara ada banyak lawyer bawah dia, betul ke tidak? Gaji, allowance banyak. Tapi saya bagi tahu saudara, orang pasukan yang sama mendakwa saya, pasukan yang sama mendakwa Sir Azri, Papa Gomo. Saudara tahu tak, sampai tukang report polis ni, tukang report itu dah tarik pun laporan. Bukan tarik di balai polis sahaja, tarik dalam mahkamah. Kami di Johor, tukang report tu dah cakap, saya tarik report sebab pas tengok, saya teliti apa semua. Kan hari tu mungkin saya khilaf lah orang upah ke apa ke, tapi soal dia hari ni saya tarik. Ya Arif tanya, betul kau tarik? Ya betul. Tapi DPP yang sama telah terus proceed. DPP yang samalah Azri, DPP sama, dan DPP yang samalah dalam kes Yusof Router. Kamu nak cakap apa? Kamu nak cakap peguam negara, pejabat peguam negara pun nak pakai peguam free. Kita pakai sama sebab apa? Sebab peguam dia percuma, tak ambil elang. Kepala bapa engkau. Maknanya apa? Maknanya memang ada satu gerakan khusus, pasukan khusus dalam peguam negara untuk bunuh kami ni semua. Saya saudara banyak amaran dapat. Rafiq jangan ceritalah. Saya cukup kagum. Kalau saudara kagum dengan saya kerana saya berani tak takut ke apa, tapi saudara, saya tak boleh banding diri saya dengan Rafiq. Saudara tahu tak, dia terima ancaman bunuh. Bukan saja ancaman saudara, dia terima maklumat dalaman
yang sedang membincangkan bagaimana nak menamatkan riwayat dia. Saudara, Rafiq cakap apa? Cikgu Bat, tak apalah. Kita nak jaga macam mana sangat. Sebab kalau kita jaga sangat pun nampak macam kita tak percaya kat Tuhan. Tugas kita lawan, nak berjaya tak berjaya Allah susun. Kalau kita tamat riwayat pun anggaplah kita mati syahid. Saudara. Saudara, kerana itu kita jaga Yusof Rauter ni. Sebab diorang dah ingat, dah matikan Yusof Rauter dalam kes dadah ini. Anwar paling penakut sekali dalam kes Saiful. Saya bagi tahu saudara, di peringkat pendakwaan Anwar ada prima facie. Anwar dipanggil untuk pembelaan. Tapi Anwar bela diri tak? Di peringkat pembelaan, kapal Sing peguam dia tukar strategi dengan kata apa? Sebenarnya pembelaan kami, pertuduhan itu salah. Kenapa salah? Sebab pertuduhan tu kata Anwar paksa buat kerja tu, liwat tu. Tapi yang sebenarnya suka sama suka. Itu pembelaan kapal Sing. Pembelaan Anwar tidak pernah menafikan kejadian tersebut berlaku. Itu saya mula goyah. Yang akhirnya saudara tahu atau tidak, yang sepatutnya bila pembelaan, pesalah OKT, orang kena tuduh, harus duduk dalam kandang saksi mempertahankan diri. Dan Anwar tidak pernah duduk dalam kandang saksi mempertahankan diri. Kenapa? Dia takut disoal balas oleh peguam. Benda itu dah menggugat. Dan kali ini saudara, Anwar kalau dalam kes saman sivil, Anwar akan ditarik sebagai saksi. Anwar akan diluruhkan bulu dia selai demi selai. Kita akan bogelkan manusia munafik macam Anwar Ibrahim. Saudari yang saya hormati sekalian, tetapi ujian dia bukan sedikit. Yusof dah lalu, mungkin lebih teruk, kita sama doakan. Kita tak tahu nasib kita. Tapi munafik seperti ini kita hanya boleh bertahan, kita boleh bertahan berlawan dengan menyatukan kekuatan. Institusi polis telah dirobek. Institusi SPRM telah dirobek. Institusi negara banyak yang hancur. Dalam keadaan ekonomi terus teruk, dalam keadaan nepotisme teruk, dalam keadaan kronisme teruk, dalam keadaan saudara, dalam keadaan rasuah semakin hari semakin besar. Kerajaan membohong tidak berhenti-henti. Allah mentakdirkan tiba-tiba ada seorang manusia bernama Yusof Rauter berani berlawan sampai tahap ini. Orang tanya apa untung kita kes dengan Yusof Rauter? Saudara, kerana Yusof Rauter betul-betul berlawan, sedang berdepan dan membogelkan Anwar Ibrahim. Kes patut disebut 16 Julai. 16 Jun. Saudara, Anwar goyang. Anwar goyang. Hari ini siapa yang mempertahankan Anwar harus rasa malu. Dalam pepatah Melayu sebut apa? Berani kerana benar, takut kerana salah. Kenapa Anwar takut masuk mahkamah? Oh, nanti apa kes ni akan digunakan untuk menghancurkan institusi Perdana Menteri. Institusi Perdana Menteri itu akan hancur kerana nafsu rakus Anwar Ibrahim. Saudara yang saya hormati sekalian, kerana itu mulai sekarang saya mohon, saya merayu. Pertama, satukan kekuatan. Orang yang tak ada kepentingan seperti Yusof Rauter sanggup melakukan pengorbanan yang sangat besar. Pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin NGO yang berlawan berdepan dengan manusia munafik, tahap maksima, tahap syaitan, tahap dajjal seperti ini, hanya boleh dilawan dengan penyatuan. Orang politik tak boleh lagi berpecah. Ini bukan lagi persoalan parti, ini bukan lagi persoalan jemaah, ini persoalan mempertahankan kepentingan ummah dan tanah air. Jangan hanya hidup rakyat, hidup Melayu, hidup Islam hanya menjadi kata-kata di bibir semata-mata. Kekuatan harus disatukan. Dan jalan ke depan ini akan jadi lebih sukar. Pilihan raya hanya sekitar
Tak sampai 1 tahun. Tak sampai 1 tahun. Tapi saudara, jalan akan menjadi lebih sukar. Kita perlu berdepan dengan berani dan bersama-sama demi agama, bangsa dan tanah air ini. Jadi saya menyeru yang ketiga, apa peranan semua? Tolong saya jadi ejen penyampai. Tolong jadi ejen penyampai. Mampu menulis, mampu bercakap. Saudara tahu tak, ada seorang suri rumah baru ni buat TikTok. Suri rumah buat TikTok. Saya pergi akaun TikTok, dia cerita masak-masak saya sebelum ni. Dia buat TikTok, saudara. Dia kata apa? Semalam dia bincang dengan laki dia. Saya bincang dengan suami saya. Saya cakap dengan suami saya nak buat video. Video suruh Anwar berhenti letak jawatan. Sebab Anwar ni menyusahkan orang, cakap bohong, satu benda tak ada tapi hakikat ni. Saudara tahu hit video dia million, juta. Tapi hasilnya lepas tu dengan akaun dia hilang, semua hilang lah. Sebab nak kata salah, suruh berhenti letak jawatan tak salah. Tapi ada satu orang je. Kalau setiap suri rumah di setiap penjuru negara buat video yang sama, saudara, mampus Anwar Ibrahim lari tengah malam. Buat video je, bukan suruh terbalik kereta polis macam dia buat dulu. Yang lelaki, yang muda, anak-anak muda semua buat video, pelbagai video. Kalau mampu buat video. Cikgu tak boleh buat video, cikgu saya cuba buat tak jadi. Buat tak jadi, tak apalah. Kan? Forward kan. Mesej perjuangan ni semua orang buat ni. Forward. Paling tidak kalau forward pun tak berani lah cikgu forward. Share tak berani je. Like. Kalau like pun tak berani. Itulah kemenangan Anwar Ibrahim, saudara. Itulah kemenangan rejim ini. Boleh ke tak boleh ni? Faham ke tak faham? Alhamdulillah. Jadi saya nak mundur diri, saya nak bagi laluan yang lain. Tapi sebelum saya mundur diri, saya tulis satu buku. Buku ringkas. Azam Baki Sialan Perasuah Malaysia. Saya buat buku. Saya tak takut. Buku saya dekat belakang. Saya minta saudara tolong beli seorang satu buku ni balik sekarang. Tapi dengan syarat janji dengan saya. Lepas saudara baca, saudara bagi jiran. Jangan simpan. Lepas saudara baca, kalau saudara rasa ni, saudara ada rezeki lebih, fotostat lain. Hak cipta tidak dipelihara. Siapa ada kemampuan, cetaklah saudara. Sebar sebanyak mungkin. Dan saya percaya hanya dengan keberanian dan kekuatan rakyat, ada satu sinar di hujung terowong, kita akan menikmati semula negara Malaysia yang hebat dan negara Malaysia yang kembali menjadi tanah Melayu yang gemilang, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.